Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Syahidah binti Muhammad Najmi Najib. Berumur 10 tahun dari Sekolah Kebangsaan Felda Pemasul 28310 dan Yang Pahang. Tajuk buku ini ialah Cikgu Kampung. Ia merupakan karya Syahidan Abu Bakar diterbitkan oleh Murid Sendirian Berhad pada tahun 2017. Buku ini mengandungi sebanyak 170 muka surat dan syarat dengan mesej yang penuh nilai dan pengajaran. Sekolah desa penuh semangat, ilmu dicurah setiap pagi. Cikgu Kampung sungguhlah hebat, menyinar harapan anak pertiwi. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan seorang guru muda bernama Cikgu Hisham yang ditugaskan di sebuah sekolah terpencil yang serba kekurangan. Beliau datang dengan semangat tinggi untuk mengubah masa depan anak-anak kampung melalui pendidikan. Namun, Cikgu Hisham berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kekurangan kemudahan sekolah, murid yang tidak berminat belajar, rakan guru yang kurang bersemangat dan masyarakat kampung yang memandang rendah terhadap pendidikan. Buku Cikgu Kampung menceritakan seorang guru muda bernama Cikgu Hisham yang baru sahaja menamatkan pengajian dan dihantar bertugas ke sebuah kampung terpencil. Kampung itu jauh dari bandar dengan kemudahan sekolah yang sangat daif. Pada awalnya, beliau kecewa tetapi menerima amanah itu dengan hati terbuka. Beliau mula mengajar dengan penuh semangat. Walau murid-murid tidak berminat belajar dan kurang kemudahan asas, Cikgu Hisham tidak berputus asa. Beliau mengunjuri rumah murid, mengadakan kelas tambahan dan aktiviti kreatif. Walaupun ada tentangan daripada penduduk kampung seperti Pak Mail, akhirnya mereka mula menyokong. Sekolah berubah, murid semakin rajin dan masyarakat mula melihat pentingnya pendidikan. Kisah ini membuktikan guru yang ikhlas mampu mengubah masa depan masyarakat. Watak utama dalam buku ini ialah Cikgu Hisham, guru muda yang berdedikasi. Watak lain termasuk Azman, murid yang nakal. Lila, murid pendiam yang kurang keyakinan diri. Cikgu Salma, guru senior yang awalnya pesimis. Dan Pak Karim, ketua kampung yang tidak yakin dengan pendidikan. Buku ini mengangkat tema perjuangan seorang guru luar bandar. Dalam buku ini juga membangkitkan persoalan tentang pentingnya pendidikan, keazaman menghadapi cabaran, peranan masyarakat dan dalam pendidikan. Buku Cikgu Kampung juga memupuk nilai murni, iaitu ketabahan seorang guru yang tidak berputus asa mendidik, rasa bertanggungjawab seorang guru menjalankan tugas pendidik, dan kegigihan mendidik dan dengan kreatif. Akhir sekali, semangat kerjasama antara masyarakat. Buku ini mengajar kita bahawa seorang guru yang ikhlas mampu membawa perubahan besar. Pendidikan memerlukan kerjasama semua pihak. Setiap anak mempunyai potensi yang perlu digelak dengan kasih sayang dan perhatian. Kisah dalam buku ini menyentuh hati dan memberi inspirasi. Saya ingin jadi seperti Cikgu Hisham yang tabah menabur bakti. Semoga kita semua lebih menghargai jasa guru yang berkorban demi masa depan anak bangsa. Ilmu dicurah di hujung desa, Cikgu Kampung jadi pelita. Semoga jadi cahaya, maju bangsa seiring cinta. Sekian, terima kasih.